Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya Mak Jatra. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di kedai Abang Saudara Zaza, iaitu Tokeh Restoran. Kopi Ceruk. Kenapa berbuah nama kedai Kopi Ceruk? Sebab kedudukan dia di sebelah dalam sikit daripada kedai-kedai lain. Apa idea Abang Yemi yang menyebabkan Abang Yemi menyebut kedai Kopi Ceruk? Mula asalnya pasal tak bekerja. Oh. Dah setahun tak bekerja. Tapi kedai ni viral tau. Mungkin sebab barang dalam kedai kot. Dekorasi dia tu kan. Lain dengan lain. Apa yang istimewa dia kat sini? Mi kari, produk dia. mi kari tulang, mi kari biasa, lemping, nasi lemak. Harga dia berapa tetang kan? Harga dia boleh Makanan standard kampung ni harga. Dia mula buka pukul berapa, tutup pukul berapa? Buka pukul 3, tutup pukul 10 malam. Hari Cuti? Isnin kami cuti. Cuti. Isnin cuti. Maknanya kalau cuti umum ke cuti Ada apa-apa kami akan update dekat TikTok ataupun Facebook, WhatsApp status. Kami akan update insyaAllah. Barang-barang antik ni, barang-barang lama ni diambil di mana? Ada yang cari, ada yang beli, ada orang bagi. Macam tu lah. Semoga terus berjaya dengan restoran ni. Amin. Dan semoga lebih viral. Dan mendapat sambutan ramai. Amin. Sebab tengok gayanya, Zaza sendiri tengok tempat ni memang menjadi sambutan. Di mana-mana pun ramai orang datang. Semoga terus berjaya. Okey, Zaza pun nak cuba rasa lagi dan rasa lagi apa yang menarik di sini. Okey. Terima kasih. Okey, ini dia antara yang ada. Ini yang dia ada ni. Mini. Ini. Kali ni. Okey. Anak-anak yang belum. Yang sulung ya. Yang lelaki. Ni anak seralu kepada Yang lelaki ni kepada orang-orang ramai boleh datang ke sini ya.